Hai, selamat datang semua. Hari ini kita nak borak pasal satu benda yang sangat-sangat penting dalam pendidikan. Macam mana kita nak cipta satu pengalaman belajar yang betul-betul melekat dalam minda pelajar kita. Jom kita kupas sama-sama. Okey, kita mulakan dengan satu soalan panas. Betul ke matlamat utama kita sebagai cikgu ni hanya untuk tanda siap pada setiap topik dalam silibus? Adakah menghabiskan silibus tu betul-betul bermaksud pembelajaran dah berlaku? Ini soalan cepu mas yang selalu bermain di fikiran kita kan? Dan di sinilah jawapannya. Kita perlukan satu anjakan, satu shift dalam cara kita berfikir daripada mindset penyampai kandungan. Kita kena jadi arkitek pemahaman. Kita kena bergerak ke arah membina pembelajaran yang betul-betul bermakna. Dan inilah fokus utama kita hari ini. Okey, ini dia plan perjalanan kita. Mula-mula kita fahamkan dulu asasnya, kemudian kita tengok dua alat power, modular dan interdisiplinari. Lepas tu kita gabungkan kedua-duanya dan akhir sekali kita tengok apa impaknya pada bilik darjah kita pada masa akan datang. Jom! Baiklah, bahagian 1, dari kandungan ke pemahaman. Sebelum kita sentuh pasal alat-alat tadi, kita kena betulkan asas dia dulu. Segalanya bermula dengan cara kita uruskan kurikulum. Sebab cara kita susun ilmu tu lah yang akan menentukan sama ada kita boleh capai pembelajaran bermakna atau tidak. Sekarang, jom kita kenal dengan alat pertama kita, pendekatan modular. Cuba bayangkan kita tengah main blok Lego. Kita tak boleh terus bina bumbung kan? Kena susun blok demi blok. Dari bawah, pastikan setiap satu tu kukuh, barulah kita letak blok seterusnya. Macam itulah konsep dia. Jadi, apa sebenarnya pendekatan modular ni? Senang cerita, ia adalah cara kita pecahkan kurikulum yang besar tu kepada unit-unit yang lebih kecil dan mudah hadam. Kita panggil unit ni modul. Setiap modul ni umpama satu pakej lengkap, ada objektif, aktiviti dan penilaian dia sendiri. Apa yang best pasal pendekatan ni? Pertama, flexibility. Pelajar boleh gerak ikut kelajuan masing-masing. Tak ada lagi isu ada yang tertinggal atau ada yang bosan menunggu. Kedua, ia sangat fokus. Setiap modul tu macam satu misi khas dengan objektif yang jelas. Dan ketiga, yang paling penting, ada penilaian berterusan. Kita boleh pastikan pelajar betul-betul faham satu benda sebelum dia beralih ke benda yang lain. Inilah keajaibannya. Pendekatan modular ni tolong kita pastikan pelajar bina asas pengetahuan yang padu. Tak ada lagi masalah belajar separuh jalan lepas tu lupa. Sebab setiap langkah tu kita pastikan betul-betul mantap dulu. Ia tentang penguasaan, bukan sekadar habiskan silibus. Okey, kita dah ada blok yang kukuh. Sekarang kita perlukan alat kedua, pendekatan interdisiplinari. Kalau tadi kita bina blok, sekarang ni masanya untuk kita sambung dan sulam semua blok-blok ilmu tu jadi satu gambaran besar yang cantik dan bermakna. Secara mudahnya, pendekatan interdisiplinari ni kerja dia macam pembina jambatan. Disambungkan idea, konsep dan kemahiran dari subjek-subjek yang berbeza. Contohnya, apa kaitan matematik dengan muzik? Apa kaitan sejarah dengan sains? Itulah yang kita nak teroka. Ciri-ciri dia memang power. Ia letakkan pembelajaran dalam konteks dunia sebenar. Jadi, ia rasa relevan. Bayangkan, kita tak cuma belajar formula matematik, tapi kita guna formula tu untuk analisis data dari eksperimen sains. Atau, kita bukan sekadar hafal fakta sejarah, tapi kita analisis karya seni zaman tu untuk faham apa yang orang masa tu rasa. Secara automatik, ini akan asah kemahiran berfikir aras tinggi pelajar. Apa hasilnya? Pembelajaran jadi holistik. Pelajar dah tak nampak subjek sebagai kotak-kotak yang terpisah. Sebaliknya, mereka mula nampak, rupanya semua ilmu ni berkait. Sama macam dalam kehidupan kita seharian kan? Inilah yang membina pemahaman yang sebenar. Okey, sekarang sampai ke bahagian yang paling best. Apa jadi bila kita kawinkan kedua-dua pendekatan ni? Ini bukan soal nak pilih mana satu yang lebih baik. Ini soal macam mana kedalaman boleh bertemu dengan konteks. Di sinilah magicnya berlaku. Cuba kita tengok perbandingan ni. Ia merumuskan segalanya dengan cantik. Pendekatan modular bagi kita fokus yang tajam dan penguasaan yang kukuh. Manakala, pendekatan interdisiplini pula bagi kita konteks dunia sebenar dan gambaran besar. Nampak tak? Kedua-duanya saling melengkapi, macam puzzle yang sempurna. Ingat ayat ni baik-baik. Satu membina kedalaman, satu lagi membina jambatan. Yang modular tu dia gali ke dalam. Pastikan asas tu mantap. Yang interdisiplinary pula, dia rentangkan jambatan, sambungkan semua asas-asas tu jadi satu pemahaman yang menyeluruh dan bermakna.
Jadi, bila kita dah faham kedua-dua alat hebat ni, apa maknanya untuk bilik darjah kita di masa hadapan? Jawapannya mudah je. Ia membuka satu dunia baru yang penuh dengan pembelajaran bermakna. Inilah mesej paling penting yang kita kena pegang. Kunci kepada pembelajaran bermakna yang sejati tu ada pada kebijaksanaan kita menggabungkan kekuatan pendekatan modular dengan keluasan pandangan pendekatan interdisiplinari. Inilah caranya kita berubah daripada sekadar mengajar kepada membina pemahaman. Untuk penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikir-fikirkan. Berdasarkan apa yang kita dah bincangkan, cuba fikirkan, apakah satu jambatan antara subjek yang boleh kita mula bina untuk anak-anak murid kita esok? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya.